Dan masjid ini istimewa kerana apa? Sebab dia adalah dirakamkan dalam Al-Quran sebagai masjid pertama. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Baik. Jadi kita bincang yang tu je insya-Allah ya. Baik, Allah kata masjid ini min awwali yaumin. Kalimah masjid yang pertama sekali. Sedangkan kita tahu dalam dunia ini dah banyak masjid. Masjid yang pertama di Masjidil Haram, di Makkah Allah kata, ya. Kemudian kita tahu bahawa Nabi sebelum hijrah, Nabi pergi ke Masjid Aqsa. Baik. Dan masjid ini Allah rakamkan sebagai masjid yang pertama. Baik. Bila sebut masjid pertama, maksudnya apa dia? Masjid yang pertama dibina setelah daripada hijrah.